kena tahu dulu kedudukan huruf ha di leher kita, kerongkong kita. Okey, ha ini dia berada di mana tuan-tuan? Dia berada di kerongkong, di leher kita. Ni dagu kita. Dagu perempuan lah bukan dagu saya. Alright, okay, next, gurau-gurau. Okay, ni leher kita. Ni seolah-olah leher kita. Alright, dan leher kita ini terbagi kepada 3 peringkat. Okay, 3 peringkat, ada 2 bahagian. Terima kasih. Dia ada 3 level ataupun 3 lantai, dan dia ada 2 bahagian. Tapi 2 bahagian ni tak kisah, ada tak ada sama je. Alright. Lantai pertama ataupun lantai yang hujung adalah hamzah. Next is ha. Hamzah ha. Lantai yang tengah-tengah ataupun yang kedua adalah ain ha pedas. Semua ingat kan? Last sekali apa? Ghain kha. Ghain kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Lagi sekali, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Okey, ha berada di mana tuan-tuan? Dia berada di atas bersama dengan hamzah. Okey, bunyi dia daripada perut kita sebut besar. Dia tak dah bunyikan, anda dah telah membunyikan 2 huruf yang hampir sama bunyi dia dengan sebutan yang berbeza. Ni sama bunyi lah. Ha dengan ha ni sama bunyi lah. Eja dia macam mana kalau dalam bahasa Melayu? Ha tu HA. Ha macam mana? HA juga. Kena bezakan. Macam mana? Satu lagi. Boleh faham? Okay, next. Kita pergi balik semula ke atas. Ni macam mana bunyi dia? Adakah ataupun ke A ke B jawapan? Jawapannya adalah A. Dengar elok-elok. A adalah yang kedua B jawapan yang betul adalah A. Ya ahlal kitab. Jadi sekali, ya ahlal kitab. Right? Cuba kita gabungkan. Qul ya ahlal kitab. Lagi sekali, last. Qul ya ahlal kitab. Okay, bagus.